Anwar, aku nak tanya kau lah. Kau ni tak malu ke kau tengok rakyat kau berpusu-pusu, bersesak-sesakan gara-gara kebijakan kau ni, yang kononnya kau ni turunkan harga minyak tapi nak kena pakai IC, kan? Sebab apa nak kena pakai IC? Nak mengelakkan minyak daripada kena curi. Kau ni, aku cakap kau ni kelakar lah Anwar. Kau ni kadang-kadang macam tak pergi lah, ataupun kau ni tak fikir langsung masalah rakyat kau nanti beratur terpaksa pakai IC, kan? Lebih daripada kau ni tambah menteri-menteri, tambah kabinet punya orang, kan, yang apa gaji sebulan 25,000, 30,000 tu, lebih baik kau tambah, kan, polis bantuan ke, penguatkuasa ke, kan, untuk jaga kenderaan-kenderaan asing ni. Panggil dia orang beli minyak yang mana satu kan. Kan lagi senang macam tu kan. Yang kau ni sampai sibuk sangat nak suruh guna IC. Kau tak nampak ke Sarah? Kau memang tak boleh nampak lah Sarah Mai Kasih punya sistem kan. Kau memang tak boleh nampak, sebab kau tak perlu pun nak ada benda-benda macam tu, kan? Kau cuma apa tau, kau bangga lah bagi orang 100, orang terpaksa bersesak-sesak. Kau tak hadapi Anwar, kan? Tapi kalau kau ni berjiwa rakyat dan kepala kau ni ada rakyat kau takkan buat rakyat kau macam tu. Kau takkan buat. Masalah kau ni sekarang ni, kau ni cuma aku pun tak faham lah. Aku nak cakap kasar nanti kan tak sedap pula, kan? Tapi itulah Anwar, kalau kau tak mampu nak menghadapi benda-benda macam ni Anwar, tak boleh nak buat. Lebih baik kau letakkan jawatan. Kau jangan benda yang menyusahkan rakyat macam ni kau nak bangga sana sini, kau nak bagi ucapan Anwar. Ini belum cerita sistem down lagi tau. Ini kalau sistem down ni, siapa yang kena beli RM2.60 tu nanti? Siapa? Aku takut nanti sebulan, tak sampai sebulan lah, Dekat 10 kali pula sistem down. Nak rolling, kan? Lepas tu kau nak cakap penjimatan sebulan RM200. Siapa ni orang kau tu? Alamak, RM18 je. Apa benda kejadahnya RM200 ni Anwar? Alah, serabut aku tengok kau ni Anwar, kan? Kau tengok lah, gara-gara orang nak kena dapatkan RM1.99 tu, terpaksa bersesak-sesak, buang masa dekat petrol pump je, kan? Kena petrol pump besar tak apa. Kalau kena petrol pump kecil-kecil ni, mana pula dia orang nak pergi? Belum cerita yang dalam highway punya petrol pump lagi, kan? Sebelum ni tak pakai IC pun dah sesak, lagi nak kena pakai IC. Alah, leceh lah kau ni.